Autism ni adalah satu masalah kita panggil neurodevelopmental disorder. Masalah ni kita panggil masalah dari segi perkembangan saraf yang kita panggil berlainan. Yang berlainan yang menyebabkan seorang kanak-kanak ni dia kita panggil mengalami sedikit masalah dari segi komunikasi dia dan juga dari segi tingkah laku dia. Itu yang kita panggil yang ketara lah, yang ketara. Contoh yang biasa, contohnya autisma yang datang sekali dengan ADHD contohnya, kan, ataupun autisma yang datang bersama dengan masalah kurang upaya intelek contohnya, ya, ataupun ada masalah-masalah ada kadang-kadang kalanya autisma ni merupakan presentasi daripada sindrom-sindrom genetik. Contohnya lah, contohnya macam Fragile X syndrome, Rett syndrome, yang merupakan kepakarannya adalah di kalangan pakar-pakar pediatrik lah. Kebanyakan kadang-kadang autisma ni, mereka ni nampak macam dia mengikut dia punya severity. Ada yang tidak memahami kita panggil situasi sosial, tetapi sekiranya mereka tidak difahami, kan, tindakan mereka dianggap sebagai tindakan yang mencetuskan kemarahan orang lain tidak memahami. Itu mencetuskan situasi yang agak sukar untuk anak-anak autisma ni. Selalunya semasa dia meltdown ni, kita bincang dengan ibu bapa cara how to handle meltdown lah. Tapi sekiranya frequent meltdown, kita perlu gunakan ubat dan juga kita panggil teknik-teknik jurupulih cara kerja untuk kita bantu anak-anak inilah. Dari segi itu, dari segi untuk kita panggil mengurangkan frekuensi meltdown dia. Pertama sekali mereka akan kita periksa ataupun buat assessment lah, dinilaikan apakah kita panggil diagnosis daripada presentasi yang mereka datang. Contoh datang dengan masalah susah nak tidur, masalah sering kita panggil susah hati, kan, kita akan daripada pengambilan sejarah, history taking, kan, kemudian kita buat mental state examination, kita panggil pemeriksaan status kesihatan minda dia, kita melihat, kita panggil gejala-gejala psikologi dia, atau kita panggil dalam bahasa psikologi kita panggil psikopatologi yang kita nampak. Daripada situ kita boleh dapatkan diagnosis. Daripada diagnosis tu kita akan menilai sama ada perlu apa-apa penyiasatan lanjutan, investigation yang diperlukan. Contoh dia, adakah mereka ni perlu kita panggil CT scan ke, MRI ke, ataupun cek darah dia ke. Contoh seseorang datang dengan masalah sentiasa bimbang, mungkin dia perlukan diperiksa darah dia untuk kita panggil hormon thyroid contoh dia, kan. Jadi dia perlukan pemeriksaan darah sekiranya perlu, ataupun mereka perlukan kita panggil penyiasatan dari segi psikologi. Contoh dia, kita ada seorang kanak-kanak autisma, contoh dia tak boleh menjalankan kegiatan pembelajaran dia seperti biasa, contoh dia. Mungkin dia ada kita panggil comorbid masalah ataupun masalah intellectual disability, kurang upaya intellectual. Jadi perkara ini kita boleh rujuk kepada pakar psikologi klinikal kita.
pakar strategi kita ni akan buat kita penilaian IQ assessment, menggunakan kita panggil IQ assessment yang kita ada, contoh dia wish dan sebagainya. Jadi mereka akan guna dan kita juga boleh buat kita penyiasatan psikologi yang lain. Jadi kebanyakan ada di antara anak-anak autisma ni, dia ada masalah dari segi verbal expression. Dia tak boleh nak bercakap kan. Komunikasi dia terhad. Jadi kita juga kita panggil menyediakan pakar-pakar psikologi klinikal kita tu menyediakan penyiasatan IQ dari segi non-verbal. Kita yang tidak perlu kepada percakapan. Bila kita memperkatakan tentang rawatan untuk anak-anak autism ni, rawatan itu juga merangkumi kepada rawatan pendekatan keibubapaan. Ibu bapa anak-anak autism ni perlu diberikan dipanggil psychoeducation ataupun counselling. Ada di antara mereka yang mungkin belum dapat menerima diagnosis kita, ya. Mereka agak kita panggil tertekan ataupun terkesan dengan apa yang kita beritahu kepada mereka. Jadi kerana ada mereka yang perlukan counselling, itu memerlukan rawatan, dan juga ada yang mereka memerlukan kita panggil dalam bentuk information. Apakah itu autisma, bagaimana saya perlu, apakah yang perlu saya lakukan, apakah yang keluarga saya perlu lakukan. Di situ kita juga menilai ataupun kita juga memeriksa penilaian keluarga juga. Contoh dia ada berapa orang anak kan, bagaimanakah dari segi komunikasi dengan anak-anak yang lain kan. Ada kalanya anak lain akan terkesan juga sebab semuanya tumpuan kepada anak autisma ni. Kalau anak autisma tu suka makan biskut, contoh dia kan, biskut coklat. Jadi kalau ada biskut coklatnya, ini untuk Aiman. Contoh dia, kalau Aiman tu anak dia kan, yang ada autisma tu, dia kata ni untuk Aiman. Balik-balik Aiman. Kan anak-anak yang kan terkesan juga. Jadi di situ ada kita panggil intervensi keluarga juga perlu. Rawatan yang kita panggil itu dari segi keibubapaan kan, dari segi keluarga, dari segi anak tu sendiri. Contoh dia, kita ada agensi yang membantu kita. Seorang anak autism ni kadang-kadang dia juga ada masalah-masalah lain seperti masalah sensori, contoh dia. Masalah sensori, dia tak suka pakai baju kan, dia rasa susah nak pakai baju kan, dia rasa sangat sensitif badan dia tak suka dipeluk kan. Jadi benda-benda ini kita boleh minta kerjasama bantuan daripada jurupelih cara kerja kita. Mereka ada cara-cara, teknik-teknik yang boleh membantu anak-anak ni dari segi masalah-masalah sensori lah. Dan juga masalah-masalah lain seperti masalah-masalah tutur kata. Ada anak-anak autism, ramai anak autism yang ada masalah segi speech, bercakap kan. Kita juga merujuk kepada terapi tutur kata lah. Kita juga menghantar anak-anak ni kepada audiologis kita untuk pemeriksaan telinga anak-anak. Kita tak nak terlepas pandang anak-anak ni mungkin tak bercakap sebab tak dengar, kan. Jadi kita juga menghantar anak-anak ni untuk pemeriksaan audiologi juga. Rawatan ubat-ubatan untuk autisma ni adalah rawatan untuk gejala-gejala sampingan ataupun masalah-masalah sampingan, ya. Contoh dia macam rawatan untuk ADHD, ya.
untuk ADHD, anak-anak autism yang ada ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, kan, mereka ni mereka ni sekiranya ada indication, mereka ni perlu untuk diberikan ubat untuk mengurangkan risiko. Mengurangkan risiko. Contoh dia, kalau dia bersekolah, contoh dia kan, anak autism yang bersekolah, yang boleh belajar seperti biasa tapi dia ada ADHD, jadi kita bagi dia, kita panggil rawatan ubat-ubatan untuk dia lebih fokus, untuk dia boleh duduk dengan lebih baik dalam kelas, dapat meneruskan persekolahan dengan baik. Jadi risiko dia supaya dia ni tidaklah, contoh dia terpaksa dikeluarkan daripada sekolah dan sebagainya lah. Ada juga anak-anak yang kita panggil emosi dia agak sukar untuk dikawal. Ya. Anak-anak macam itu juga kadang-kadang dia boleh dirawat dengan menggunakan ubat, ya, untuk kawalan emosi dia. Di samping terapi jurupulih cara kerja, kan, ubat-ubat ni boleh membantu untuk mengawal emosi mereka. Jadi setelah kita panggil mendapat dua-dua rawatan ini, intervensi dari segi jurupulih cara kerja dan juga ubat-ubatan, kan, ada ramai anak-anak yang mungkin tidak perlu lagi ambil ubat. Mungkin tingkat awal ni mereka ambil ubat, mereka meneruskan, kita panggil dua-dua rawatan serentak, ubat dengan terapi jurupulih cara kerja, terapi psikologi dan sebagainya, terapi persekolahan contoh dia, sampai mereka sudah ada skill, mereka dapat mengawal diri mereka dengan lebih baik. Mungkin masa itu kita dah boleh kurangkan ubat mereka dan kita berhentikan. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, kita cuba kita panggil mendekati masyarakat dengan promosi kesihatan mental, kan. Banyak juga lah, contoh dia ada program-program di sekolah, kita panggil program minda sihat di sekolah, dan juga ada juga program-program mengenal pasti gejala-gejala kesihatan mental di sekolah. Contoh dia kaunselor-kaunselor di sekolah, guru bimbingan kaunselor di sekolah juga sudah kita panggil mula membuat saringan-saringan untuk memerhatikan sama ada gejala-gejala kesihatan mental di peringkat sekolah, menggunakan kita panggil menggunakan skala-skala yang mudah, nama-nama seperti GAD-7 untuk anxiety, dan juga untuk depression, untuk menilai mereka ni di anak-anak di sekolah. Jadi kita juga kita panggil di peringkat sekolah juga, mereka juga kita panggil buat sesi bersama ibu bapa untuk menerangkan isu-isu kesihatan mental ni di kalangan mereka. Jadi kita pada pendapat kita, pakar psikiatri dan juga agensi-agensi lain sekarang ni sudah agak kita panggil close dah agak kita panggil akrab lah. Nak kata akrab pun susah juga kan, akrab kan, tapi dah juga ada kita saling kenal mengenal. Jadi dari segi itu jurang yang memisahkan kita sudah agak kita panggil dekat lah. Bagaimana untuk kita panggil mengurangkan stigma negatif ini, kita perlukan kerjasama daripada pelbagai pihak, dan kita dah dapat kerjasama tu to certain extent, ya. Contoh dia to certain extent, maksudnya ada juga masih lagi contoh dia agensi-agensi lain
agensi keluarga tu satu hal lah. Mereka perlu dapatkan informasi yang jelas. Contohnya masa mereka pergi ke klinik kesihatan, contohnya kan. Jadi anggota-anggota kesihatan juga perlu ada informasi yang jelas tentang psikiatri itu sendiri. Kalau dia dapat informasi yang kurang jelas, satu daripada anggota kesihatan sendiri kita panggil maklumat yang kurang jelas. Jadi daripada mana lagi mereka nak dapat maklumat tersebut kan? Jadi institusi-institusi yang membantu kita seperti institusi kesihatan, maklumat yang kepada anggota-anggota kesihatan, maklumat yang jelas daripada pegawai-pegawai perubatan, nurses dan sebagainya di klinik kesihatan, dan juga di peringkat sekolah di mana anak-anak kita berada di sekolah. Dari maklumat yang jelas daripada guru-guru kan. Contoh ada setengah-setengah kes ya. Kalau saya kata semua cikgu guru-guru sekarang ni dah betah baik dah sekarang ni. Dah ramai guru-guru kita yang kita ada maklumat-maklumat yang jelas. Mereka dapat membantu ibu bapa untuk memberi maklumat-maklumat yang jelas tentang autisma, tentang tingkah laku anak-anak dan sebagainya.